kita selalu dituduh mengambil tugas dan tanggungjawab pihak berkuasa. Ini PDRM yang kerja, BP polis buat kerja. Ini PBT yang kerja, PBT. Ini immigration, BP immigration. Kita nak bagi tahu, kita dituduh ambil tugas penguat kuasa. Tapi kalau kita mengambil tugas penguat kuasa, kita mesti akan ditangkap. Mana kita boleh ambil tugas immigration, pergi buat semakkan dokumen, pergi nak cek dia punya dokumen, nak buat pemeriksaan PBT, kita akan ditangkap. Ini kita akan dituduh jadi pejabat awam. Kan? Kita akan ditangkap. Sehingga ke hari ini, Surplus ni tidak pernah mengambil sebarang tugas dan tanggungjawab pihak berkuasa. Kita hanya bongkarkan isu, kita hanya tunjuk secara lapangan, di sini ada kepincangan, di sini ada salah guna perniagaan, kita hanya tunjuk kepada rakyat Malaysia dan juga kepada penguat kuasa. Yang ambil tindakan adalah penguat kuasa, bukan Surplus. Surplus tak pernah semak walaupun satu dokumen. Pendatang haram ke, pelarian ke, Surplus tak pernah semak dokumen. Sebab kita faham, semak dokumen, pegang dokumen adalah satu kesalahan kalau kita orang awam. Walaupun dia orang bagi dokumen, saya akan kata simpan, ini adalah pihak berkuasa. Tapi kita bongkarkan kepincangan yang berlaku, ini hak kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab itu, ada di permis, saya tak perlu masuk dalam permis pun. Saya hanya duduk depan permis, saya hanya bagi tahu ini adalah permis yang Alibaba akan lesen. Yang ambil tindakan nanti penguat kuasa. Ini saja kita buat. Ustaz, soalan terakhir. Bagaimana kalau rakyat Malaysia atau mana-mana yang sedang menonton program kita ni, diorang nak support, sama ada support dari segi keuangan ke ataupun support dari segi nak join sekali ke, macam mana cara ni? Diorang suka ni tengok Surplus ni. Macam mana tu? Okey. Baik, kalau kita sebagai rakyat Malaysia yang nak sokong perjuangan Surplus tu, boleh saja pergi kepada kita punya media sosial dan di situ boleh kontak kita punya admin. Boleh bersama kita dan boleh dapatkan kita punya JC. JC Surplus ni dia ada satu value tau, saya nak bagi tahu. JC Surplus ni dia ada value. Cuba 3-4 orang pakai JC Surplus, masuk ke dalam pasar borong, tak payah bersuara, tak payah bercakap, kedai itu akan tutup. Ini value dia, JC kita ni. Hamba cuba tengok, pakai, berjalan, boleh. Dapatkan JC kita, boleh sokong. Dan kepada rakyat Malaysia yang menyokong kita, kita ucapkan terima kasih. Kepada haters pun kita ucapkan terima kasih. Sebab makin besar haters tu bagi tekanan, kita akan makin bersemangat untuk membawa isu-isu melibatkan rakyat. Dan saya nak bagi tahu di akhir kata ni, siapa sahaja rakyat Malaysia yang menyokong perjuangan kita, pemikiran kita, lawan pendatang asing tanpa izin, lawan penceroboh pelarian-pelarian yang ada dalam negara kita, mereka ini adalah aktivis Surplus. Tak ini payah jadi tak payah jadi ahli, tak payah isi borang. Dia orang ni adalah aktivis kita, boleh turun saja, panggil saja saya di mana-mana. InsyaAllah kita akan turun bersama-sama dengan rakyat Malaysia di mana-mana saja untuk mempertahankan hak kita dalam negara, insyaAllah.